Hey what's up guys, welcome back to my channel Aira Official 2.0. I'm out and all time. Dan kali ini kita akan memain game Supermarket Tycoon 3D. Sebelum video mulai, korang jangan lupa subscribe dan komen dan share dan terus follow aku punya video Facebook Aira Official dah betul. Let's go, kita akan main gamenya. Let's go. Okay, kita dah masuk dalam gamenya. Let's go guys. Untuk kali ini kita akan menjadi seorang shop apa? Dah counter mah. Counter dah. Pasal ni. Serius. Ni kita belum lagi letak guys apa bom. Kita kali ini akan menjadi cashier untuk hari ni guys. Saya 255 tidak ada baki, okey. Kalau ada baki bagi duit. Diamond 255. Memang dia orang beli barang ni 255 je. Tak ada orang harga lain. Mantap. Halo pak. Ini satu je. Satu je dia kena pakai tiket ni. Siap. Betul lah tadi 5 level up. Ada boleh. Ok, chances tak ada. Okay. Tak ada dia punya. Ok, punya total dia. Ok, tak ada. Ada. Ok, 49. Kau nak beli Coco Crunch ke nak beli? Kau ni nak beli Coco Crunch ke nak beli tu? Nak beli makanan-makanan sultan. Tengok lah dia sampai berapa. Nah, kau nak beli cereal tapi kau bagi duit banyak-banyak tu kenapa? Cuma makanan je kot. Ada ni guys. Okay, 550. Apakah ada orang beli di sini? Tak ada tu guys. Tak ada apa benda. Tak ada barang. Kita check. Tak ada barang. Tak ada. Aduh, semua customer kita semua bla bla. Ada barang soalnya. Jap. Tadi apa boleh tumpah. Kita beli baik. Okay, ni parcel ni. Jauh. Ni speed up. Ada pada sini. Oh ni. No, jatuh dalam dagi langit oh. Weh. Ya, sabar. Okey. Space. Banyak kita order. Alhamdulillah. Banyak juga gaji kita ni. Jadinya yes. Tak banyak-banyak. Sebelum ni ada guys, kita jadi cashier sebelum ni. Siapa yang tak kenal game Bakso 900 tu, korang boleh tengok dekat channel aku lah. Channel aku ataupun dekat description aku kalau aku rajin. Kalau aku tak rajin, korang marah lah, maki lah. Ok, tidak ada lagi. Kita akan yes, sambung kerja. Ok, pakai payment check.
sebagai apa? Sarawak AP ataupun Touch and Go. Okay, payment 75 je guys. Okay, tap. Kita ni agak memahami guys, macam mana nak jadi cashier ni. Okay, dah ada. Dah terus. Okay, 85. Betul lah ni. Okay, tap double 3. Sorry guys, kebelakangan ni aku jarang sikit upload video sebabkan ada urusan yang tertentu. Jadinya subscriber aku tu makin lama makin tu guys, makin kurang. No, kau beli Apple 26 ringgit. 45 sen. 45 je. Tak boleh. Oh, keep a chain. 45 9. Ni satu lagi yang tak boleh apa biadab ni. Ni. Tak. Dalam jam bukan pukul 9 ni. Tapi perdagangan dia tu dekat dalam, bukannya kat luar. Tapi dia punya perdagangan tu dekat luar, bukan kat dalam. Kat dalam. Kan maksudnya kan apa? Kali ni kita akan tempah serial lah. Kotak. Buy. Okay, lepas tu kita beli ni guys, flour. 21 je lah dah. 3 kotak kan. 3 kotak je. Dia roti tu punya 40 ringgit tak apa. Pajak dia dalam 71 ringgit. Hazel. Wah, gadis cantik jelita. Speed up. Mana tadi? Aku confused mana satu nak letak dekat Apple, dekat mana Apple ni. Sebab nak laju punya pasal kan. Yo, kita berak. Sekejap. Kita akan buka store tak lama lagi. So korang yang menunggu tu tunggu je lah. Kemas barang. Bread ni. Aku tahu yang korang ni susah. Tapi aku terpaksa naikkan harga. Tapi aku tak ada lah kata tu kan. Kata ada kerupuk rezeki pun lah. Rezeki tak kerupuk rezeki. Boleh lah buat jawab. Tolong orang susah. Mana flour? Ni serial kena satu. Okay, banyak. Dia punya brand dia tu bukan tu kan. Bukan. Jadi kita letak. Mana flour kita? Kita asyik jual serial dengan tu je guys. Dengan Apple lah. Yang lain ni kita tak. No. Dua. Dia ada 12. Kita akan buka store tak lama lagi guys ya. Ni kita belum lagi lihat lah. Ini open. Let's go.
kita ni sebagai pembantu je. Kalau apa barang habis, kita tinggal ambil kat sini terus kita letak kat sana. Cashier kita ada di sini selama 13 minit. 13 minit tu bersamaan dengan sejam. Mungkin dia dah sini mungkin dalam pukul 11 ni. Dia akan balik. Ini cakap pekerja Ini kita tengok dia. Okay, habis. Dia mana nak buat dia orang ni? Kejut tak? Kejut tak apa? Aku fikir apa tadi? Dia turun 4. Okay, kita terus ke itu saja untuk video cashier kali ini. Harap kau tiba dengan aku punya channel. Korang cuba subscribe, rekomendasi dan tekan bawah follow kemudian beritahu masuk arah visi dah habis dan kita jumpa lagi dalam video cashier yang akan datang. See you in the next video. Bye.